Okey, Sir, saya nak tanya, ramai orang cakap yang Sir dituduh dekat mahkamah tu berkaitan dengan Anwar Barua Israel itu, Sir. Bukan Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Anwar Ibrahim lain, saya tak tahu Zimbabwe ke, daripada China ke apa. Jadi, Sir tolong jelaskan dengan terperinci kepada mangkuk-mangkuk ayun ceplos ni, bagi dia orang faham sikit, Sir. Terima kasih. Baik, yelah inilah dia orang duk main macam Harun apa semua ni. Saya bagi tahu Anwar Ibrahim Barua Israel Zionis. Sebetulnya Anwar Ibrahim bapuk tua Barua Israel Zionis Amerika. Jadi kemudiannya dituduh di bawah atas sultan kerana memanggil Anwar Ibrahim dalam pertuduhan bapuk tua Barua Israel dan Amerika. Jadi sepanjang perbicaraan, saksi yang ditampilkan adalah pegawai-pegawai kerajaan, yang mana pegawai kerajaan memberitahu bahawa dasar kerajaan memang tidak pernah bersama dengan Israel ataupun menjadi barua kepada Amerika. Okey. Ia tak berkaitan dengan Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim sepatutnya dalam kes ni, Tuan Rafiq punya hujah, Anwar sepatutnya saman peribadi. Tetapi apa yang berlaku, Anwar Ibrahim menggunakan mahkamah, menggunakan penguat kuasa, menggunakan agensi untuk jawab bagi pihak dia. So tak betul. Sebab itu dalam kes ni, saya Wan Muhammad Azli bin Wadris dilepaskan tanpa membela diri. Sebab kenyataan saya itu Anwar Ibrahim bapuk tua lah. Barua Israel dengan Zionis adalah kenyataan Anwar Ibrahim. Tetapi Anwar cuba divert, gunakan DPP, gunakan agensi kerajaan. Konon-kononnya saya bagi tahu kerajaan hari ini adalah barua kepada Israel. Yang kita bagi tahu adalah Anwar tu. Bukan kerajaan. Sebab dasar kerajaan daripada dulu kita tak pernah mengiktiraf pun Israel. Tetapi Anwar Ibrahim, dia mengiktiraf Israel. Kenyataan dia bukan satu dua kenyataan, ada banyak kenyataan. Begitu juga dengan barua Amerika. Hari ini kita dapat tengok perjanjian Anwar Trump kerana pes batal macam buruk mayir. Jadi banyak benda yang membuktikan bahawa Anwar ni memang barua kepada Israel, barua kepada Amerika. Jadi saya ulang lagi sekali, Anwar Ibrahim bapuk tu barua Israel, Anwar ni Zionis dan barua kepada Amerika. So sila saman Wan Muhammad Azli bin Wadris. Kepada Walanon kau suruh Anwar saman aku. Okey, setuju? Setuju?